Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sidang penonton yang dirahmati Allah, dan khususnya kepada jemaah haji Dulufur Rahman. Pertama dan selamanya kita rapatkan sendiri syukur kepada Allah kerana Allah bagi kepada kita terlalu banyak nikmat. Antara nikmatnya adalah kita dapat berada di bumi Makkahul Mukarramah di musim haji. InsyaAllah kami bercadang untuk mengeluarkan video 1 atau 2 setiap hari terkait dengan nasihat haji, atau kita nyatakan sebagai bayanil hajj. Antara nasihat yang saya akan kemukakan berdasarkan daripada bacaan, penglihatan, pengalaman, bahkan juga apa yang kita saksikan yashhadu manafi'a lakum. Oleh kerana hari ini jatuh pada hari Jumaat, dan ini merupakan Jumaat yang kedua terakhir sebelum berlakunya wukuf di Arafah. Kita dapati khalayak jemaah haji di seluruh dunia min kulli fajjin amiq, daripada utara Amerika sampai ke selatan Amerika, daripada utara Afrika sampai ke selatan Afrika, daripada Rusia nun jauh Siberia sampai kepada Australia Tasmania, daripada nun jauh di New Zealand, bahkan daripada mana termasuk di Ulu Kuala Berang, di Kuala Terengganu, di Tembeling, Ulu Tembeling, termasuk juga kita kata tempat-tempat jauh nun di Long Musang, di Sarawak, di Sempadan, di hujung, semuanya yang mendapat panggilan ilahi datang dengan membawa 1001 macam semangat semata-mata untuk menyambut seruan Tuhan, wa azzim fil nasi bil hajji ya'tuka rijalan. Maka dengan sebab itu saya mulakan tadi dengan talbiyah sebagai satu seruan yang kita sahut apa yang Allah perintahkan kepada kita. Alhamdulillah, takdir Tuhan, saya dapat menyertai rombongan kembali umrah untuk sama-sama dalam melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Doa dan harapan saya agar kita semua bakal jemaah haji akan dikurniakan haji yang mabrur. Oleh kerana kita sudah sampai ke kota Madinah, ke kota Mekah dan semua tempat ini, dan kami berada di Makkah, maka nasihat kami pada kali ini adalah ringkas, bertajuk sebahagian intipati khutbah Jumaat pada hari ini. Khatib Masjidil Haram pada hari ini telah menyampaikan sebuah pesanan bagaimana kita semua yang datang berada di sini telah terhimpun dimukaddimahkan dengan kelebihan-kelebihan. Dalam Islam ada kelebihan yang dipanggil kelebihan dari sudut masa. Seperti kita kata adanya Lailatul Qadar, adanya malam 10 akhir Ramadan, adanya hari 10 awal Zulhijjah, adanya hari Jumaat, adanya hari Arafah dan sebagainya. Ini dari segi masa. Begitu juga dari segi kelebihan tempat. Dan tempat yang dianggap paling lebih mengikut jumhur ulama, kecuali Imam Malik rahimahullah, menyatakan sudah tentu di Makkahul Mukarramah, hadzal baladil amin, Ummul Qura. Menariknya jemaah haji telah mendapatkan 2 kelebihan serentak, kelebihan masa dan kelebihan tempat. Tambahan pula lagi kelebihan keadaan. Maksud saya keadaan mereka yang datang untuk melaksanakan ibadah haji. Ada orang dia tak buat haji tapi dia berada di sini, tapi kepada Dulufur Rahman dia dapat 3 kelebihan. Makanya kelebihan-kelebihan ini patut kita ambil dan kita guna dengan sebaiknya. Maka Syekh menyebut antara amalan salafus salih berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, ma min ayyamin al-amalus salih fiha ahabbu ila Allah min ayyamin ashr. Qalu wal jihad ya Rasulullah. Qala wal jihad illa anna rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' bi zalika min syai'in. Amalan yang kita lakukan tidak ada lebih afdal daripada 10 amalan ketika kita lakukan pada 10 awal Zulhijjah ini, di mana dalam 10 Zulhijjah inilah amalan-amalan itu digandakan pahala dengan besar sangat. Lalu sahabat bertanya, macam mana pula dengan jihad fisabilillah? Sahabat Nabi kata sekalipun orang itu berjihad fisabilillah, dia bawa dengan harta benda dia dan dia tak pulang, barulah dia afdal, yakni dia mati syahid. Jadinya tuan-tuan, di sini dikemukakan apakah amalan yang patut kita lakukan, terutamanya jemaah haji, bahkan kita duduk di Malaysia sekalipun boleh kita lakukan. Nombor 1, kalau mengikut hadis yang dinyatakan amalan sahabat, antaranya Abdullah bin Umar, antaranya yang disebut oleh Abu Hurairah. Mereka ni pada 1 hingga 10 Zulhijjah ni, mereka keluar ke pasar, ke tempat awam, lalu mereka bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebagai syiar. Ini yang Allah sebut wazkurullah fi ayyamin ma'lumat. Jadi kita pun banyakkan zikrullah, banyak-banyak pada waktu dan saat seperti ini. Nombor 2, kita juga boleh melakukan ibadat seperti puasa, utamanya puasa pada hari Arafah. Kerana Nabi bersabda, siyamu yaumi Arafah yukaffiru sanatain. Puasa pada hari Arafah mencatatkan 2 tahun dosa. Dan antaranya kita
jinakkan dengan diri kita untuk membaca Al-Quran yang Karim. Jangan kita lupa dan kita lupa daripada membaca Al-Quran yang Karim. Antara yang sepatutnya kita lakukan adalah apabila kita bercita-cita hendak berkorban, maka kita tak boleh lagi cukur rambut dan juga kuku kita untuk dipotong apabila masuk 10 awal Zulhijjah. Masuk sahaja satu, maka tak boleh lagi, seaktanya kita tangguh dulu untuk potong kuku dan seumpamanya. Dan begitu juga kita kena banyak doa dan munajat pada Tuhan. Kita boleh buat semuanya itu kerana ini musim yang mana amalannya itu digandakan. Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif menyebut sejumlah pahala dan kelebihan-kelebihan pada hari-hari seperti ini untuk kita amalkannya. InsyaAllah itulah mukadimah pada kali ini dalam nasihat haji yang akan kita teruskan dari semasa ke semasa. Jadi saya rasa nasihat haji ini penting untuk kita fahami dalam melayari bahtera kehidupan kita, insyaAllah. Dan kalau Allah bagi kepada kita keluasan masa, kita akan siarkan dan kita akan terapkan berdasarkan pengalaman, berdasarkan kepada pertemuan dan penglihatan. Dan mungkin yang paling sesuai kita tajukkan dengan liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka menyaksikan manfaat-manfaat untuk mereka. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullah. Semoga kita bertambah kukuh dalam ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.